Ini disengajakan. Ini bukan kesilapan, bukan mistake. Ini sengaja dibuat nak tunjuk bahawa tidak ada simbol Islam dalam bendera kita. Jadi dikeluarkan bulan sabit, dikekalkan bintang. Dan bintang ini kita lihat ada negara-negara yang mengguna bintang saja. Termasuk negara komunis, dia cuma buah bintang. 1 bintang besar, 4 bintang kecil. Ada juga keinginan nak samakan Malaysia ni dengan negara komunis. Bukan tak tahu. Saya tak boleh terima bahawa mereka tersilap. Nasib kaum Melayu palsu di negeri Kasino Malaides sebenarnya sangat malang. Mereka merasa sebagai kaum paling hebat di alam semesta. Mereka juga suka menghina bangsa, negara, dan bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya, kaum Melayu palsu merintih setiap hari di negaranya sendiri. Kaum Melayu palsu semakin tergusur secara ekonomi dan politik di Malaysia. Kaum Melayu Kasino kini merasa dipermainkan oleh kaum Cina dan para pendatang. Persaingan yang sengit antar kaum itu terjadi karena Malaysia telah gagal membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Kaum Melayu palsu mau mempertahankan kemelayuan mereka. Adapun kaum Cina pun mau mempertahankan kecinaan mereka. Bahkan mereka selalu mengkaitkan dengan negara Cina. Bagi orang Indonesia, hal tersebut memang aneh. Seharusnya, berbagai kaum di Malaysia berusaha membentuk bangsa Malaysia. Mungkin kaum Cina mau, tapi kaum Melayu palsu rupanya tidak mau. Kaum Melayu takut kehilangan keistimewaan mereka, dan Melayu tidak mau ada persamaan hak. Jadi, sampai kiamat pun konsep bangsa Malaysia tidak akan terwujud. Dan selama itu pula, kaum Melayu dan kaum Cina akan bertikai setiap hari di Malaysia. Nah, berikut ini adalah penuturan Mahathir Mohamad. Ini rentetan ni beberapa peristiwa yang berlaku dalam seminggu 2 ni. Sebelum ini timbul orang kata bendera Malaysia. Dihilangkan bulan sabit, tinggal bintang sahaja. And of course lah ada kata tidak sengaja dan sebagainya. Apa rasa Tun bila Tun lihat ni Tun? Ya, ini disengajakan. Ini bukan kesilapan, bukan mistake. Ini sengaja dibuat nak tunjuk bahawa tidak ada simbol Islam dalam bendera kita. Jadi dikeluarkan bulan sabit, dikekalkan bintang. Dan bintang ini kita lihat ada negara-negara yang mengguna bintang saja. Termasuk negara komunis, dia cuma buah bintang. 1 bintang besar, 4 bintang kecil. Yang itu negara komunis. Negara komunis semua menggunakan bintang. Jadi mungkin ada juga keinginan nak samakan Malaysia ni dengan negara komunis. Bukan tak tahu. Saya tak boleh terima bahawa mereka tersilap. Tak ada, no mistake there. It is deliberate. Nak keluarkan bulan daripada bendera bukan satu perkara yang berlaku tanpa disedari. Dia dengan sedar. Termasuk juga apabila dibubuh nama Allah di sukin. Kita tahu kita nak pakai sukin di kaki. Macam kita jijak sesuatu dengan kaki. Jadi sengaja bubuh nama Allah di sukin pasal nak jijak Tuhan yang orang Islam sembah. Itu semua deliberate. Saya ingat ada orang yang ekstremis yang tak fikir tentang sensitivity kaum-kaum lain yang berbuat macam ini. Dan kita pula kata, oh, itu tersilap. Bukan silap, dia buat sengaja. Ya Tun. And Tun, kadang tu agak nak kata silap agak pelik ya Tun, because Allah ni bukannya nama yang ataupun perkataan huruf Arabik yang kita guna secara
hari-hari orang kata, you know, I mean, it's not something that you use orang kata dalam hidup kita saya. Cuma orang Islam yang tulis Jawi dia pakai, tapi kalau non-Muslim dia bukan sesuatu yang digunakan secara meluas, orang kata very rare, orang kata. Jadi kalau tiba-tiba ada pada stokin tu, it cannot be coincidental, macam Tun cakap lah, mesti ada niat yang tidak baik ya Tun ya. And then Tun, bila kita lihat rentetan peristiwa begini Tun, dia seolah-olah pada orang-orang Melayu dan orang Islam yang agak orang kata apa ni, kecewa ataupun rasa marah pasal benda ini berlaku, mereka merasakan ini ada satu usaha yang berterusan untuk menghakis kedudukan orang Islam dan orang Melayu dan negara mereka sendiri. Tun dah lihat perkembangan daripada belum merdeka, macam mana cara usaha nak ubah negara ni, nak jadikan, membentuk negara ni ikut bentuk masing-masing lah orang kata. So tu lihat benda ni memang satu usaha untuk menghakis. Ya, memang apabila British mencadangkan Malayan Union, tujuan mereka ialah untuk menghapuskan tanah Melayu. Malayan Union bukan tanah Melayu. Dan kalau ada Malayan Union terjadi, British boleh masukkan orang lain ke Malaysia, dan dengan itu akan tenggelamlah orang Melayu. Dan kalau orang Melayu kata ini tanah Melayu, mereka akan menentang kerana mereka sudah jadi minoriti, orang lain jadi majoriti. Bila orang lain jadi majoriti, sukarlah minoriti nak pertahankan kedudukan mereka. Itu cadangan British nak buat Malayan Union. Sejak itu datang pula Kuan Yew, dia sebut Malaysian Malaysia, bukan tanah Melayu. Malaysian Malaysia, ini bukan tanah Melayu. Jadi percubaan untuk memadamkan nama Melayu untuk negara kita ini dilakukan sepanjang masa. Tapi selagi orang Melayu ada kesedaran dan sayang kepada negara mereka, selagi orang Melayu faham bahawa mereka lah yang meneroka membuka negara ini dan ingin kekal negara ini sebagai tanah Melayu, insya-Allah nama Melayu tak akan hilang, tetapi percubaan akan diteruskan, saya yakin. Tun, itu buat saya teringat Tun, kalau kita lihat balik buku-buku sejarah yang lama ya Tun, yang silibus-silibus yang lama, contohnya even sampai sekarang digunakan juga Tun. Contohnya kalau kita cakap the founder of Penang, orang yang menemui Pulau Pinang adalah Francis Light. Dia seolah-olah sebelum itu tidak ada wujud manusia yang ada some kind of civilization yang bertamadun yang duduk di Pulau Pinang. I mean, begitu juga dengan setengah-setengah tempat lain. I mean, isn't this part of that strategy Tun? Dulu kolonial, now mungkin orang sekarang Tun yang duduk di sini juga Tun. Ya, kadang-kadang orang Melayu sendiri terima usaha untuk memadamkan identiti negara mereka sebagai negara orang Melayu. Macam mana kita nak deal dengan keadaan yang sebegini Tun? Ya, pada mulanya semua orang terima bahawa ini adalah negara orang Melayu, tanah Melayu. Tetapi ada percubaan untuk menghapuskan kekenalan identiti itu. Jadi apabila orang itu kata bercakap berkenaan dengan Melayu adalah resis, dia sendiri adalah resis kerana dia pertahankan bangsa dia. Kalau dia pertahan bahasa dia, dia juga resis. Dan dia tuduh kita resis kerana dia resis. Pada mulanya datang migran ke Malaysia daripada negara Arab, daripada India, Pakistan dan lain-lain. Mereka apabila datang ke Malaysia, tinggal di Malaysia, mereka putuskan hubungan mereka dengan negara asal mereka. Mereka jadi orang Melayu. Mereka guna bahasa Melayu, budaya Melayu, cara hidup Melayu, semuanya Melayu. Jadi tak ada masalah kita dengan mereka. Tetapi kemudian daripada itu British
bawa masuk orang lain. Dan orang ini menjadi orang yang ramai dan mereka raih kekayaan di negara kita, mereka maju. Mereka tidak nak lupa kaitan mereka, hubungan mereka dengan negara asal mereka. Jadi dengan ini terpisahlah yang menjadi Melayu, yang tak jadi Melayu. Sebab itu di Malaysia ada racism. Begitulah pemaparan Mahathir mengenai konflik perkauman di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.